Yang tadi selepas pandemik COVID-19, berlaku perubahan dari segi cara belajar. Kita perlukan generasi baru yang boleh membina negara dengan kelayakan akademik yang bersesuaian. Kalau katalah semua orang jadi influencer, takkanlah influencer tu yang nak membangunkan negara. Jenis pembelajaran adalah pelbagai sekarang, dan inilah kita punya usaha untuk mengikut trend dan juga support apa yang diperlukan oleh masyarakat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Azlan Shah Karib dalam episod yang ketiga Next On Podcast yang dibawa khas oleh Space UTM. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like dan share di media sosial kita, iaitu di YouTube channel dan juga laman Facebook rasmi Space UTM. Jangan lupa tekan butang notification. Ting 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 ting. Okey, baiklah. Sebelum kita ke topik utama, episod 3 Next On Podcast ini, saya rasa kita akan membincangkan topik yang sangat menarik dan dekat juga dengan hati saya sebenarnya, iaitu dengan tajuknya pembelajaran fleksibel. Dalam episod kali ini, kita telah membawa atau mengundang tetamu yang saya rasa sangat istimewa pada hari ini, pada episod kali ini, di mana beliau merupakan pengarah pembangunan bisnes, iaitu Puan Zarina binti Omar. Terima kasih. Selamat datang Puan. Terima kasih. Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey Puan, hari ini kita akan bincangkan ataupun kami akan minta pendapat Puan lah berkaitan dengan pembelajaran fleksibel ini. Okey. Pembelajaran fleksibel ini adalah kita tahu zaman sekarang ini pembelajaran ataupun pendidikan sangat penting. Ada yang suka pergi kelas, ada yang secara online dan sebagainya. Jadi pada hari ini kita akan bincangkan topik ini Puan. Tapi sebelum itu boleh Puan ceritakan sedikit latar belakang Puan dan juga pengalaman Puan sepanjang menjawat jawatan pengarah pembangunan bisnes. Okey, terima kasih Cik Azlan. Terima kasih kerana menjemput saya dalam episod ni, dan sebagaimana yang Cik Azlan cakap tadi, memang dia dekat di hati saya lah. Walau bagaimanapun dari segi tanggungjawab sebagai pengarah pembangunan bisnes, di bawah saya ada 3 portfolio. Okay. Ya, portfolio pertama adalah pemasaran dan perhubungan pelanggan, di mana kita mendapatkan pelajar-pelajar ataupun calon-calon untuk menjadi pelajar kita. Yang kedua adalah bahagian pengambilan pelajar sendiri. So kita proses dan juga mendapatkan pelajar untuk berdaftar. Dan yang ketiga adalah hal ehwal antarabangsa dan perancangan strategi. Jadi ini adalah portfolio di bawah saya. Walau bagaimanapun, secara personalnya saya menjaga portfolio pembangunan bisnes, di mana saya merancang strategi dan mencari peluang-peluang bisnes baharu mengikut trend pembelajaran terkini. Okay, so Puan ada mention berkaitan trend. So sekarang ni kita tengok trend kita ni semuanya online. Betul. Lebih minat kepada online kan. So dia lebih fleksibel. So maksudnya Puan bukan sahaja untuk mencari peluang, maksudnya ada kaitan bila kita sebut pasal fleksibel ini, dia melibatkan orang luar. Betul. Okey, kenapa saya cerita tentang trend? Trend ni especially selepas pandemik COVID-19 baru-baru ini, kita telah melihat banyak perubahan dari segi trend pembelajaran, trend bekerja, dan dalam pelbagai aspek. Contoh penggunaan teknologi yang lebih maju sekarang ni. Kalau dulu kita rasa susah nak buat pembayaran menggunakan handphone, tapi sekarang ni everybody is using QR code untuk membayar dan sebagainya. In fact, saya sendiri pun saya jarang bawa cash. Jadi itu adalah trend terkini, dan bagaimana kita kena sesuaikan dengan trend terkini dengan apa yang kita boleh tawarkan pada orang di luar sana. Kita kena faham apakah yang diperlukan oleh masyarakat buat masa ini. So sebagaimana saya katakan tadi, selepas pandemik COVID-19, berlaku perubahan dari segi cara belajar. Lebih ramai pelajar suka belajar secara bersendiri ataupun secara hybrid online, dan tak juga lupa ada yang masih nakkan fizikal tu. So bermaksud
jenis pembelajaran adalah pelbagai sekarang, dan inilah kita punya usaha untuk mengikut trend dan juga support apa yang diperlukan oleh masyarakat. Betul puan. So bila kita tengok statistik yang dikeluarkan oleh KPM selepas SPM, selepas COVID, pada tahun 2023 tak silap saya, lebih 300,000 orang yang tidak berminat untuk sambung belajar. Betul. Mungkin masa tu mereka fikir pembelajaran ni hanya pergi kelas, pergi kuliah dan full time. Saya setuju. Saya ada juga tengok statistik tersebut. In fact, ada ramai pelajar yang berdaftar SPM tidak mengikuti SPM itu sendiri. Jadi maksudnya, so apa akan jadi dengan kita punya masyarakat kan? Dan kita tak boleh juga menidakkan mungkin ada isu-isu lain, contohnya isu ekonomi dan sebagainya, yang membuatkan pelajar-pelajar kita lebih cenderung untuk pergi ke gig ekonomi ataupun menjadi e-hailer dan sebagainya. Walau bagaimanapun, sama ada mereka sedar atau tidak, keperluan akademik itu sangat penting, dan mungkin mereka merasakan ia penting. Walau bagaimanapun, mungkin atas kekangan masa ataupun ekonomi dan sebagainya, they cannot be on campus full time. Di sinilah kita perlu memberikan flexibility kepada mereka supaya tujuan pembelajaran itu sendiri boleh dicapai dengan apa cara sekalipun. Betul. So bila kita sebut pasal fleksibel ini di mana-mana sebenarnya kan puan. So sekarang ni bermacam-macam kerajaan pun telah pelbagai inisiatif yang telah dibuat untuk membantu golongan-golongan terutama lepas SPM ni lah kan. Betul. In fact, dalam UTM Space sendiri, kita cuba untuk memberi peluang kepada pelajar-pelajar. Tidak semestinya mereka menjadi pelajar secara full time, tetapi mereka boleh mengambil kursus-kursus pendek yang mana ianya akan diiktiraf sebagai micro credential dan juga dikumpulkan ataupun dihimpunkan untuk menjadi sijil-sijil kepakaran tertentu, dan eventually bila dikumpul lagi dia akan jadi pengiktirafan akademik, sama ada diploma dan sebagainya. Betul. So dekat situ sebenarnya tadi pun ada mention pasal micro credential. So micro credential ni dia boleh ambil bila-bila sajalah kan. Betul. Contohnya pagi, siang hari dia bekerja. So dan bila masa dia free dia akan attend lah. Betul. Betul. Enroll. Dia dalam isu micro credential tu pun masih ada flexibility-nya. Dia boleh buat secara online ataupun secara kelas dan sebagainya lah. So ada satu perkataan flexibility tu lah. It's flexible. Betul. Sebab sekarang di zaman sekarang ni, ikut kepada teknologi, peredaran zaman sekarang ni, semua orang lebih fleksibel lah. Betul. Tapi dalam masa yang sama, kita perlu highlight juga isu-isu macam saya cakap tadi, ekonomi dan sebagainya. Untuk pengetahuan, dalam Malaysia sendiri kita ada 17 juta workforce yang bekerja, dan kalau kita tengok dari segi statistik dalam worldwide, saiz pasaran untuk adult learners adalah 1.2 trilion US dollar. So it's a big market. Dan di Malaysia sendiri kita ada 17 juta pekerja, dan daripada 17 juta ni 5,000 pekerja adalah mencarum. Mereka ni dicarum di bawah HRDC, HRD Corp. Maksudnya setiap majikan akan mencarum dalam levy bagi HRD Corp supaya pekerja-pekerja mereka boleh menjalani latihan. Dan di sinilah sebenarnya kita boleh menggunakan opportunity ni untuk memberi peluang kepada pekerja-pekerja mengikuti latihan tanpa mengeluarkan duit sendiri, sebab majikan dah keluarkan dah pun. So this is where kita nampak ada peluang supaya kita mengurangkan kesukaran mereka di luar untuk menyambung belajar dan sebagainya dengan cara kewangan macam
dengan cara menggunakan kewangan ataupun peruntukan-peruntukan yang sedia ada. Betul. So maksudnya dia melibatkan industri jugalah kan. Betul, very much. Pembelajaran sepanjang pembelajaran fleksibel ini dia berkait dan sesuai dengan industri saya rasa. Ya, sebenarnya okey. Kalau kita tengok, kalau kita ternampak tadi kita cerita tentang cabaran orang tak nak belajar. Tetapi di UTSP sepatutnya kita memfikirkan tentang peluang kepada kita untuk memberikan peluang belajar itu sendiri kepada masyarakat, dan kita boleh gunakan opportunity ini untuk memberikan pembelajaran tanpa personality mereka individu tu mengeluarkan duit sendiri, tetapi mereka boleh kita boleh bantu mereka untuk reskilling ataupun upskilling, supaya mereka boleh lebih maju dalam dia punya kerjaya. Betul. So sekarang ni pelbagai inisiatif saya rasa kerajaan telah buat. Banyak. Kan? So untuk membantu golongan-golongan yang macam ni, mungkin kita tak menafikan ada yang minat untuk belajar secara fizikal, untuk belajar secara kita panggil tradisional lah. Betul. Konvensional. So tapi kita juga kita juga perlu memberi peluang kepada mereka yang lebih kepada ke arah fleksibel lah kan. Mungkin saya boleh highlight lah dalam hal ini, berdasarkan Ascend 2030 UTM, kita mensasarkan untuk mendapat seramai 300,000 learners ataupun pelajar yang mengikuti short courses dan sebagainya. Jadi di sini adalah peluang kita untuk menengah-nengahkan pelbagai jenis training. Itu satu. Dan kita juga dalam proses untuk memperkenalkan satu platform untuk pembelajaran sepanjang hayat secara fleksibel dan secara berstruktur. So selalunya kita cerita tentang flexibility. Flexibility ni mungkin melibatkan hybrid ataupun online dan sebagainya, tetapi bila saya cerita tentang berstruktur, bermaksud sesiapa sahaja yang mengikuti kursus-kursus pendek ataupun program-program pendek yang kita lalukan melalui platform micro credential ni yang kita akan highlight kemudian, mereka berpeluang untuk just ambil training, buat macam biasa, untuk mencukupkan 16 jam training setiap pekerja biasanya kan setahun. Dan tanpa sedar mereka boleh mengumpulkan setiap micro credential ataupun batch yang mereka dapat tu untuk ditukar kepada kelayakan akademik yang sebenar, bermaksud yang mendapat akreditasi MQA. So saya sendiri adalah produk tersebut dengan University of Melbourne, Australia. Pada asalnya saya hadiri training tersebut secara of course saya ditaja oleh University of Reading, dan untuk mengikuti beberapa sesi pembelajaran training yang dilaksanakan oleh pensyarah University of Melbourne. Selepas saya siap ke semua sertifikat yang diperlukan, kursus-kursus yang diperlukan, kami dimaklumkan bahawa kami boleh berakhir di situ dan mendapat sijil. Walau bagaimanapun kami juga diberi peluang sekiranya kami ingin menukar sijil tersebut ataupun upgrade sijil tersebut menjadi diploma, post executive postgraduate diploma, dengan menambah beberapa subjek. Atau kami boleh juga menambah lebih banyak subjek sikit untuk dapatkan qualification masters. Jadi pada saya masa ketika itu, sebab dia sangat berstruktur, mula-mula kita attend kelas, lepas tu selepas habis kelas ada pemakluman yang di mana ini adalah hala tuju you all, stop here ataupun teruskan dan dapat diploma, ataupun teruskan lagi dapat master. Selepas mapping dibuat, saya hanya perlu mengambil 3 subjek, iaitu 2 elektif dan 1 capstone. Capstone ni untuk dapatkan master lah, dan untuk saya dapatkan master, dan akhirnya saya ambil 3 subjek, ditaja lagi oleh majikan saya, dan akhirnya saya berjaya bergraduan dalam Master in Tertiary Education Management oleh University of Melbourne. So pada saya sebagai seorang pelajar, sekiranya kalau saya nak pergi ke University of Melbourne, mungkin saya tak layak pun. Tetapi melalui proses ini saya jadi layak.
sebab mereka menggunakan apel dan sebagainya. So inilah corak pembelajaran masa depan yang kita perlu ketengahkan supaya semua orang merasakan mereka boleh belajar dan boleh mendapat kelayakan akademik. Okey, tadi pun ada mention berkaitan dengan apel. Betul. Apel saya rasa tak adalah baru sangat dan tak adalah lama sangat. Ya, betul. So mungkin ada di masyarakat luar sana yang kurang faham berkenaan dengan apel ini. So boleh Puan berikan perkongsian sedikit lah. Puan pun ada pengalaman berkaitan apel. So boleh Puan cerita sedikit lah. Kita semoga di masyarakat di luar sana akan lebih faham keadaan apel dan akan minat untuk sambung belajar. Okey, apel ni sebenarnya ialah the recognition of prior experiential learning dan ia melihat kepada kita punya pengalaman bekerja dan juga pembelajaran formal, informal dan non-formal yang kita dah hadapi sebelum ini, dan ianya dinilai semula untuk menyamakan kita punya pembelajaran sebelum ini dan juga experiential learning tu kepada recognition lah. Maksudnya mungkin dia berbentuk credit transfer ataupun credit exemption dan sebagainya. So kalau dalam apel ni kita ada berbagai jenis. Kita ada apel A untuk kemasukan, apel C untuk credit transfer, apel M untuk micro credential dan apel Q untuk qualification kan. Macam contoh kalau kita telah berada dalam industri yang sama selama 25 tahun for example, mereka boleh memohon untuk mendapatkan PhD equivalent melalui apel Q. So dan UTM adalah salah satu pusat yang telah diberi kebenaran untuk membuat tersebut lah. So it is interesting. Apel sangat interesting lah, sangat menarik. Mungkin tak ramai yang tahu dan tak ramai yang tak tahu macam mana nak go about it supaya mereka dapat that qualification. Mereka takut sebenarnya, rasa tak takut sebab tak tahu kan. Tak tahu. So mungkin tadi Puan dah penerangkan. So kita juga boleh di masyarakat sana kalau kurang pengetahuan berkaitan dengan apel ni, bolehlah kunjungi kami di Space UTM untuk ataupun UTM ada pusat apel sendiri. UTM ada pusat apel. So bolehlah kunjung di sana untuk bertanya lah berkaitan dengan apel ni. Okey, Puan, saya rasa kita dah bincang berkaitan dengan pembelajaran sepanjang hayat, pembelajaran fleksibel ini. So bagi Puan, adakah apakah cabaran saya rasa berkaitan dengan pembelajaran sepanjang hayat ini? Sebab saya sebenarnya pernah hadapi pembelajaran fleksibel ini. Saya merasai sendirilah. Okey, saya cerita sikitlah pengalaman. Nak tahu juga cabaran. Okey, cabaran dia ni bila saya merupakan graduan MBA di UTM. Okey, saya mengambil program bertahun lah, part time. So setahun ataupun 2 semester tu fully online. Saya ambil selepas COVID lah. Dan 2 tahun lagi physical. So saya merasakan apakah cabaran online dan juga cabaran fizikal. Saya rasa kedua-duanya ada kelebihan, ada kebaikan. Setuju. Dari segi tak dinafikan lah, dan tak semua program boleh dijalankan secara online fully kan. Sebab anak saya sendiri pun ada masalah juga. Ambil kejuruteraan ataupun biomedical, mereka perlu berada dalam lab. Jadi itu tidak dinafikan. Maksudnya dalam perancangan apa-apa program, kita kena sesuaikan dengan jenis program yang kita nak tawarkan. Dan sekiranya ada keperluan untuk physical, then you have to do it physical. There's no go to way about it. Dan juga kita kena ingat dalam proses pembelajaran ataupun mendapatkan kelayakan akademik, kita untuk setengah program dia tertakluk kepada professional body. Contoh macam kejuruteraan dan sebagainya, mereka ada keperluan-keperluan tertentu yang perlu diikuti. Sebagaimana macam contoh kita kena ada lab, kena adalah buat eksperimen dan sebagainya kan. Kalau tak
masalahnya budak takkan faham lah. Betul. Kan, jadi betul, kekangan tersebut memang ada dan ia berdasarkan program. Walau bagaimanapun, kekangan tersebut juga adalah pilihan pelajar. Okey. Jadi maksud masa COVID tu memanglah tak ada pilihan kan, tapi untuk hala tuju ke hadapan, kita punya trend ke hadapan, seseorang pelajar tu dia mencari satu program, sama ada hybrid ataupun fizikal ataupun online, adalah mengikut cita rasa dia. Betul. Jadi kalau katalah cita rasa dia adalah online ataupun dia punya keperluan dia memang online sebab dia bekerja, dan dia terpaksalah buat bekerja kan, dia terpaksalah buat secara online. Jadi yang itu kita tak boleh nak paksa, tapi kita boleh nurture seseorang pelajar tu. Kalau katalah dia tak biasa secara online, pemberi pemberi perkhidmatan tersebut perlu guide the students. Saya sendiri sekarang tengah sambung belajar secara online. Jadi saya pun tak faham sangat, kita pakai course networking dan sebagainya. So saya tak faham sangat tentang certain apps, tetapi kami ada macam service provider ataupun dia punya service student affairs division yang membantu kami. Okey, lepas ni buat gini kan. So benda tu memang penting untuk kita sediakan perkhidmatan kepada pelajar. Jadi kalau katalah mungkin Cik Azan tak sesuai untuk online, mungkin syarah tu sendiri kena guide ataupun kena make sure that you buka lah apps kan. Kalau you tak buka susah juga LMS kan. Okey, kita kembali lagi dalam Next On Podcast yang dibawa khas oleh Space UTM. Okey Puan, tadi kita dah cerita panjang lebar berkaitan dengan pembelajaran fleksibel ini. Mungkin ada di antara pendengar-pendengar kita yang masih belum faham lagi apa yang dimaksudkan dengan pembelajaran fleksibel ini. Boleh Puan bagikan sedikit pandangan ataupun pendapat Puan berkaitan dengan pembelajaran fleksibel ini? Betul. Saya rasa kita pun dah bincang banyak sangat kan, tapi tak define apa tu pembelajaran fleksibel. Okey, pembelajaran fleksibel ni sebagaimana kita tahu, biasanya conventionally pembelajaran terutama di universiti setup, ianya berlaku secara fizikal. Dan selama ni kita pergi kelas, pergi ke kampus dan sebagainya. Tak lupa juga macam kaedah-kaedah pembelajaran sebelum ni secara PJJ dan sebagainya kan. Itu pun fleksibel jugalah. Tetapi fleksibel yang kita maksudkan di sini adalah lebih berbentuk kaedah pembelajaran itu dibuat ataupun pengajaran dan pembelajaran itu dibuat. Contoh, sama ada ianya dalam kelas ataupun secara blended dalam kelas dan juga online, ataupun secara online sepenuhnya, ataupun yang itu adalah kaedah delivery. Tetapi kaedah pembelajaran fleksibel ni dia lebih luas daripada itu. Contoh, kita memberikan menawarkan kursus-kursus pendek secara fleksibel, dan akhirnya seorang pelajar tu akan mendapat micro credential ataupun digital badge, bitcoins dan sebagainya. So ianya adalah ada banyak variable lah, maksudnya dia boleh dijalankan secara maya ataupun secara recorded ataupun secara real time dan sebagainya. So banyak yang boleh kita definekan lah di bawah pembelajaran fleksibel. Dan sebelum ini kita selalu bercerita tentang, especially di space sendiri lah, kita selalu bercerita tentang pembelajaran sepanjang hayat. Dan samalah dengan nama space kan, School of Professional and Continuing Education. So we were talking about continuing education, lebih daripada flexibility itself. Tetapi sebagaimana yang kita mention tadi, selepas pandemik banyak benda berubah dan sekarang ni pun trend ke hadapan pun memang semua orang nak flexibility tersebut. Dia boleh belajar dari rumah dan sebagainya. So di sinilah kita masukkan elemen fleksibel itu sendiri dalam konsep pembelajaran sepanjang hayat kita. Dan yang terkini kita akan mensasarkan pembelajaran sepanjang hayat yang fleksibel dan berstruktur supaya
pelajar ataupun participant ataupun learners yang mengikuti program-program kita, dia tahu kita boleh strukturkan apa sahaja yang dia belajar melalui platform kita dan akhirnya mereka akan dapat sesuatu. Sesuatu tu can be sijil biasa mahupun kelayakan akademik. Okay. So kita dah tahu lah pembelajaran sepanjang hayat, pembelajaran fleksibel ni lebih kurang lah macam pembelajaran sepanjang hayat jugalah kan. Tapi lebih fleksibel. Dia tak masuk kelas. Siapa-siapa boleh ambil. Betul. Siapa-siapa saja boleh ambil untuk dia upgrade dia punya career kan. Upskilling, rescaling, dia punya pengetahuan dan sebagainya lah kan. Sebenarnya kan dia goes back hand in hand dengan kita punya motto. Okay. Zana ingat tak motto kita apa? Anyone anyone can learn anything, anytime, anywhere. Itulah flexibility, betul tak? Betul. Dia sangat meluas sebenarnya. Sebenarnya kita dah ada dah benda tu. Cuma sekarang ni kita kena enhancekan lagi. Mungkin lebih kepada lebih struktur lagi lah kan. Betul. Bila kita sebut pasal fleksibel ni bukan suka-suka hati kita sajalah kan. Betul. Boleh lah, kalau nak suka hati pun boleh. Sebab kita punya konsep adalah kita kadang-kadang memang ada orang nak belajar sesuka hati. Macam untuk suka hati je lah, maksudnya because of dia punya interest dan sebagainya. Ada orang nak belajar macam mana nak tanam pokok. In fact saya pernah pergi kursus untuk macam mana nak tanam pokok. Dulu saya tak pernah percaya yang orang green finger je lah boleh tanam pokok, tapi tak. So kalau kita pergi satu kelas, kita akan dapat sesuatu kan. Jadi tak semestinya saya nak ada diploma in agriculture for example kan. Saya cuma nak tahu je. Tapi dalam kita punya sistem yang kita akan bina ini ataupun platform yang kita akan bina ini, kita akan menggalakkan supaya sesiapa saja boleh belajar, sama ada dia ada intention nak dapat kelayakan atau tidak, untuk suka-suka atau tidak, kena paksa atau tidak. Tetapi in the end platform kita ni akan memberi gambaran kepada semua learners kita ke mana hala tuju yang mereka boleh dapat. Maksudnya sama ada you tak makan, memang tak mungkin akan dapat apa-apa sebab dia ambil rencam. Tetapi bila yang ada nampak skop-skop tertentu, contoh katalah dia ambil satu-satu bidang tu bidang yang lebih kurang. So sebenarnya bila kita stack kan, dia boleh dapat competency certificate for example. So dalam platform kita tu akan memberi gambaran tersebut. So it's like a game lah. So sekarang ni kan banyak gamification in education kan. So kita akan tunjukkan macam tu. Dia macam kalau biasa main Tetris kan, dia kompol ni je you dapat something. Itu yang kita nak. Itulah namanya berstruktur tu. So tadi pun kata kita buat ni kita dapat something. So apakah something tu sebenarnya akan something tu, something tu can be CJ kemahiran for example. Contohlah kalau katalah kita sebenarnya nak cerita juga tentang platform ni, tapi nanti mungkin kemudian lah kot. Katalah contoh dalam platform kita ni kita akan membenarkan influencer pun masukkan dia orang punya bahan ataupun konten untuk didedahkan kepada masyarakat lah. So sesiapa saja boleh ambil konten tersebut, belajar untuk kursus-kursus tersebut. So contoh katalah kita ada seorang influencer ataupun guru memasak ataupun chef lah for example, dia buat beberapa sesi training. Satu training ni mengenai macam mana nak buat kuih-kuih tradisional. Yang kedua adalah untuk membuat pastry dan sebagainya. Jadi at the end of the day, bila kita kumpulkan beberapa kursus yang dalam kategori yang sama, mungkin kita boleh dapat macam yang punya certificate of culinology or something. Dia melibatkan teknologi. Jadi mungkin mula-mula dia jadi sijil culinary ataupun sijil pastry dan sebagainya, ataupun sijil western culinary. Tetapi bila dikumpul ianya bila kita convert dia sebagai micro credential ataupun sebagai badge dan sebagainya, ada kemungkinan di UTM sendiri mungkin kita tak ada diploma in culinary belum lagi kan. Tetapi kalau katalah kita dah ada kemudian, mungkin apa yang dia belajar ni ia adalah part of what diploma in culinary itu sendiri. Jadi sekiranya boleh dibuat credit transfer,
kita bolehlah credit transfer. Jadi maksudnya kalau instead of 2 tahun belajar diploma tersebut, mungkin dengan adanya kursus-kursus pendek yang diorang dah hadiri yang boleh dipindahkan kredit, dia tak perlu buat diploma tu selama 2 tahun lagi dah, sebab Jimat dia dah lah. dapat dah. Dia jimat lah. So jimat dari segi timing, Betul. duit, dan biasanya itu yang kita maksudkan dengan fleksibel tu betul lah. Maksudnya dia tak payahlah tunggu mesti 2 tahun kalau diploma. Betul lah. Kelayakan daripada keperluan MQA memang 2 tahun lah diploma minimum. Tetapi bila dia dah ambil kursus-kursus yang sebelum ni, dia dah masuk dalam apel lah pula. Dan dia masuk dalam apel M pula kan. So banyak peluang. Sebab tu saya cakap sangat fleksibel. So maksudnya di sini kita, contohnya lah, pelajar itu lepasan SPM, tapi dalam masa sama mungkin ekonomi keluarga mereka tidak baik lah. So mungkin mereka boleh ambil program ni, tapi dalam masa yang sama mereka bekerja. Boleh sangat. Satu kita bagi flexibility dan tak semestinya masuk kelas. So mereka just ambil micro credential satu-satu, dan dalam platform kita nanti kita memang akan nyatakan apakah kursus-kursus yang sebenarnya merupakan part of an MQA program. Contoh, kita ada subjek yang kita dah daftarkan sebagai MC, tapi ia juga ada dalam diploma teknologi management kita, for example. Jadi ambil je lah dulu, ambil sikit-sikit satu dan sebagainya, dapat batch dan sebagainya. Dan bila masa yang sesuai ataupun kita dah nampak, mereka dah nampak macam seronok juga. Betul. Kan, and then at the end of the day dia nak dapatkan kelayakan akademik, dan beliau bersedia untuk mendaftar sebagai pelajar diploma. Kita akan nak tengoklah maksudnya apa micro credential yang dia dah ambil sebelum ni. Kita terus bagi credit transfer ataupun credit exemption. Jadi inilah kita punya hasrat sebenarnya, melihat daripada trend. Memang kita tak nafikan mungkin ada yang terkesan dengan ekonomi, ataupun mungkin lebih berminat untuk bekerja sebagai influencer yang kata banyak dapat duit kan, income tu. Tetapi eventually kita perlukan generasi baru yang boleh membina negara dengan kelayakan akademik yang bersesuaian. Kita tak naklah kalau katalah semua orang jadi influencer, takkanlah influencer tu yang nak membangunkan negara. Bukan nak menafikan bahawa certain influencer memang berkelayakan akademik yang sangat baik. Contoh Khairul Aming, itu yang tak boleh nak didinaikan. Tetapi tak semua orang macam Khairul Aming. Dan masalah kita untuk membangunkan negara, we need people with education. Dan tak kisahlah macam mana cara dia belajar pun, kalau dia belajar sikit-sikit, it is still education. Jadi sekurang-kurangnya kita dapat generasi baru yang boleh berfikir. Dan boleh membangunkan negara dengan lebih baik lah. Sebenarnya pendidikan ni bukan sekadar pergi kuliah, pergi itu, tapi di mana-mana saja sebenarnya. Kalau kita tengok sekarang ni platform kita panggil TT lah TikTok tak sebut kita panggil TT lah contoh kalau saya sendirilah, contoh nak masak black pepper, daging black pepper. So saya akan tengok video dulu. Saya akan tengok video dulu apakah bahan dia, resepinya. Itu one of the pelajaran fleksibel jugalah kan. Betul. In fact UTM pun dah recognize ada 2 jenis pembelajaran lain ni, bukan yang selain daripada formal. Kita ada informal dan non-formal. So yang itu pun boleh diterima lah as part of pembelajaran kan sepanjang hayat, dan part of our learners lah. So pelajaran fleksibel ni saya rasa dia sangat menarik sebenarnya kan. Sangat menarik. Lagi-lagi orang yang bekerja, orang yang ada komitmen lain. So mungkin, tapi tadi Puan ada mention berkaitan dengan program-program yang tak sesuai untuk fleksibel. Itu kita memang tak boleh buat apalah kan. Itu memang dia still boleh fleksibel, tetapi ada part of it yang mungkin katakanlah kena pergi makmal, dia kenalah secara konvensional, maksudnya kena masuk makmal lah. Tapi bear in mind, di negara-negara membangun ataupun yang developed countries,
contoh macam subjek-subjek diorang pun ada je buat melalui online. Contoh macam saya dulu di universiti sebelum ni ada kelas farmasi, dia program farmasi. Di Malaysia sendiri tak ada makmal untuk membuat ubat, tetapi kelas itu dijalankan bersama-sama dengan kelas yang di UK, di mana mesin tu ada di sana. Jadi formulation tu dibuat di sini bersama-sama dengan pelajar secara online, dan pelajar UK yang akan masukkan dalam mesin tu. Jadi it is a flexible learning, betul tak? Jadi kalau dulu kita kena ada bendanya di depan mata, sekarang tak perlu, benda tu boleh dibuat secara maya lah. Dan in fact dalam industri sekarang pun medical contoh kan, ada doktor menggunakan maya lah kan, kalau dia berada di remote places dan sebagainya. So di sinilah kita akan menyediakan kita punya pelajar-pelajar kepada suasana sebenar di dunia sekarang ni dalam marketplace. Kan, kalau benda tu fleksibel, if it can be flexible enough, betul lah tu. Bila kita selain daripada kita dah bincang bagai banyak-banyak cabaran semua kan. Kita boleh tak kaitkan sikit dengan industri sebenarnya Puan ni? Saya rasa tadi Puan ada mention berkaitan dengan HDRD Corp kan? Okay, sebenarnya industri HRD Corp ni just one lah. HRD Corp ni kalau siapa yang tak berapa familiar, setiap majikan kebanyakan majikan lah, tak semua company yang disyaratkan untuk mencarum, tetapi rata-rata syarikat ataupun majikan di Malaysia perlu mencarumkan dalam HRDC punya tabung lah dan levy bagi setiap staff yang mereka ada. Okay. Dan daripada situ dia ada satu tabungan untuk keperluan training staff lah dan biasanya lah kita punya KPI berapa, 16 jam kan setahun kan untuk training. Jadi di mana duit tu nak datang, nak pergi training ke mana dan digunakan peruntukan mana. Peruntukan HRDF ni adalah HRDC ni adalah salah satu daripada peruntukan yang ada, yang dah ditabungkan tu, yang boleh digunakan. Jadi sebagaimana saya maklumkan tadi, HRDC ataupun tenaga kerja yang menggunakan sistem HRDC ni sebenarnya ada 5 juta orang di Malaysia. Dan caruman saya tak berapa ingat dunia caruman, tapi about 2 billion lah, more than 2 billion in 2024 alone. Jadi sebenarnya duit tu ada, dan industri sebenarnya sekiranya mereka ingin upskillkan ataupun melatih dia punya tenaga kerja kepada bidang-bidang sama ada yang lebih tinggi daripada bidang yang mereka jalani sekarang ataupun menukar kepada bidang lain, mereka boleh menggunakan HRDC punya tabungan ni lah. Itu satu. Yang kedua, kalau Azlan perasan, kita dalam kita punya SOCSO, kita ada satu lagi tabungan. Kalau tak silap saya nama dia EIS ke apa, something like that lah. Dia macam satu tabungan sekiranya berlaku retrenchment. So sekiranya berlaku retrenchment, SOCSO akan mengadakan membantu dan dia ada peruntukan sebenarnya supaya pekerja-pekerja yang terkesan dapat dimajukan untuk latihan. Latihan ni biasanya reskilling lah, sebab contoh kalau katalah dalam industri sekarang dia mungkin dah tak relevan ataupun dia nak maju ke industri lain supaya kebolehpasaran dia sebagai seorang staff lebih tinggi kan. Jadi mereka akan diberikan peruntukan untuk pergi training ni. So this is where we can be part of the society ataupun be part of the sistem untuk menawarkan program-program yang sesuai kepada mereka-mereka ini, sama ada dia nak upskill ataupun menukar bidang mereka. Kalau Azan perasan dalam program separuh masa kita sendiri kan, sejak COVID kita dapati ada ramai staff kita, pelajar separuh masa kita yang datangnya daripada satu bidang, contoh electrical engineering, dia pergi ke mechanical engineering ataupun kepada engineering lain. So macam biasanya kita expect orang electrical engineering dia ambil master je lah terus kan. Tak, ada yang dia ambil juga degree tapi dalam bidang lain. So di sini kita nampak trend
reskilling kepada bidang lain. So maksudnya keperluan tu ada, dan bagaimana kita nak memudahkan mereka sebab dia orang tengah bekerja dan sebagainya. Kita buat secara fleksibel. Betul. Itu je lah. So, jadi diorang boleh jimat boleh bantu mereka lah komitmen kerja ni. Kadang-kadang sekarang kita tahu kan masa kini cara kerja berubah. Betul. Sebenarnya kan kalau nak highlight another one kan yang sangat interesting tau. UTM adalah universiti pertama yang dibenarkan menjalankan program fleksibel ni. Secara model yang memang tak pernah dibuat lagi kan dalam Malaysia kita yang pertama. Nama dia Bachelor for General Studies. So kita ada 4 tahun. 2 tahun dijalankan di kampus dan 2 tahun di rumah. Di rumah can be anywhere lah. Kalau kita panggil tu 2 plus dia 2U 2H. 2H, Kalau dulu ada 2U 2I kan, industri. Betul. Tetapi yang ni 2U 2H di mana tahun pertama pelajar akan berada di kampus. Sebab kita kena groom lah the student kan. Kalau tak kan terhilang budak-budak ni. Okay, first year di kampus. Tahun kedua, tahun ketiga mereka berada di rumah. By saying rumah ni, they can be in Zeus ke, dia boleh berada di tempat kerja, di mana-mana lah. Maksudnya dia belajar secara independent online. Dan tahun keempat mereka berada di kampus balik. Sebab kita nak bawa balik supaya dia orang tak syahid. Takut kan dia lupa pula dia nak kena grad kan. Okay, so kita ambil pada tahun keempat tu, dan dia belajar macam biasa, blended lah. It can be a conventional. Okay, jadi ini adalah model baru yang memang tiada universiti di Malaysia yang buat. Itu satu. Dan yang kedua adalah sangat fleksibel di mana pelajar tu sendiri boleh decide untuk hanya berada dalam kampus selama 2 tahun lah. Tahun pertama dan tahun keempat. Itu pun blended. Dan tak semesti dia kena berada di situ 100%. Sekiranya mereka berada dalam pasaran kerja sekarang ni, so ia adalah mudah bagi mereka untuk dapat degree at the end of the day. Dan degree Bachelor of General Studies ni atau BGS sebenarnya sangat fleksibel. Sebab kalau perasan dalam sekitar tahun 2010-2012 KPT telah macam promote flexible learning ataupun Orange Book if not mistaken. Dia di mana pelajar boleh mengambil subjek-subjek daripada pelbagai universiti kan. Okay. This is one of the flexibility yang kita cuba tawarkan, di mana you build your own degree dalam BGS ni. Macam mana? So sekarang ni, masa sekarang kita ada 3 concentration. Kita ada computing, humanities and management. So selalunya secara tradisional bila kita nak ambil degree, kita akan ambil degree in management. Kita tak pernah degree in management and computing kan. Tetapi untuk BGS ni kita boleh pilih. So management and computing contoh, ataupun humanities and computing. Kita boleh pilih-pilih lah. Dan kita ada banyak lagi peluang untuk membangunkan pelbagai concentration ni. Sebab contoh macam katalah psychology and IT and computing. Computing memerlukan psikologi, pembelajar untuk belajar tentang manusia kan. Betul, ataupun society. So di sini BGS sangat fleksibel dan sangat menjurus ke arah keperluan industri itu sendiri. Pelbagai bidang boleh enroll lah kan. Betul. Tapi ada a few subjek yang wajib diambil lah. Betul. Itu normal lah ikut MQA punya standard. Tetapi dari segi elektifnya boleh mix and match. Apa yang you minat dan apa yang sesuai dengan kerja you. Menarik tu. Yes, sangat menarik. Sebab sekarang kalau core tu kita sebut pasal the normal punya subjek lah contohnya. Itu istilah kan. Tapi kita nak ada a part of bidang kita lah kan. Betul. Dan dia bukan minor, dia bukan macam major in something lah. Dia lebih pada fokus tu lah, concentration. Okay Puan, kita rasa kita berhenti seketika dalam Next On Podcast ni. Kita akan kembali lagi selepas ni. Okay, kita kembali lagi dalam Next On Podcast yang dibawa khas oleh Space UTM. Okay Puan, tadi sebelum kita berehat tadi Puan dah cerita pasal BGS, program-program BGS yang mempunyai concentration. So apa lagi yang Space buat dan bakal buat? Okay. Interesting sebab kebetulan sekarang ni time intake kan. Okay.
Space ada beberapa program akademik lah yang kita ada, FQA accredited, bermula daripada asasi, iaitu bagi lepasan SPM, dan diploma. Kita juga ada untuk lepasan SPM juga, diploma, sepenuh masa dan separuh masa untuk diploma. Kalau asasi tu full time lah. Dan intake-nya adalah sekarang ni lah, in fact besok akan keluar surat tawaran. Dan kita juga ada program sarjana muda yang kita panggil International Degree Program. Yang ini melalui saluran komersial. Dan seterusnya kita ada satu division yang dinamakan Pejabat Pembelajaran Sepanjang Hayat. So memang special untuk pembelajaran sepanjang hayat. Cuma kali ini dalam masa terdekat kita dalam proses dan akan sedia probably dalam 3 hingga 4 bulan akan datang untuk pembelajaran sepanjang hayat yang selama ni kita buat secara konvensional dan secara biasalah. Sekarang ni kita akan adakan satu platform baru. So platform kita panggil platform micro credential, di mana secara online kita boleh juga buat secara konvensional. Bermaksud mana-mana kursus yang subjek-subjek dalam program separuh masa pun kita akan jadikan part of the micro credential jugalah. Bermaksud kaedah untuk masuk dalam kelas ni dia jadi sangat fleksibel. Online boleh, nak pergi kelas boleh dan sebagainya. Jadi di sinilah kita punya projek baru lah, kalau kita nak panggil tu, ataupun projek khas lah di mana kita akan ada satu platform micro credential yang mempunyai pelbagai jenis kursus. So kursus pendek lah biasanya, kalau micro credential yang pendek lah kan. Dan kursus-kursus ni terbagi pada 2 pula. Satu kursus yang merupakan unbundled daripada program sedia ada, program MQA sedia ada. Kalau kita program akademik tu katalah program diploma, kita unbundlekan setiap subjek tu kita jadikan sebagai MC. Dan sesiapa sahaja boleh ambil tanpa mengira dia background apa dan sebagainya. Dia ambil dulu. Dia ambil, dia akan dapat micro credential certificate ataupun MMS Malaysian micro credential statement. Dan dalam masa yang sama mereka akan dapat badge daripada UTM, digital badge. Jadi dia boleh kumpul untuk dapatkan kelayakan akademik. Itu yang memang dia dah tahu dia nak buat benda tu. Ataupun mungkin dia tak tahu pun. Mungkin dia tengok ada kursus introduction physics for engineer, for civil engineer for example kan. Tanpa mengetahui bahawa ia adalah unbundled from another program kan. Jadi dia boleh aja ambil tak ada masalah. Dia ambil dulu, tapi tiba-tiba bila dia dah ambil banyak-banyak tu, kita cakap sebenarnya you kumpul lagi sikit lagi you dapat diploma. So mungkin dia nak lah macam tu kan. Itu satu jenis program. Maksudnya kursus-kursus yang terhasil daripada program yang di-unbundlekan lah. Lagi satu jenis kursus yang kita akan wujudkan dalam platform ini adalah apa-apa sahaja kursus pendek, sama ada ditawarkan oleh UTM sendiri ataupun pesyarah UTM, oleh pesyarah-pesyarah luar daripada universiti lain, mahupun yang dijalankan oleh influencer sendiri ataupun sesiapa saja content creator di luar. Dan in fact kita ada permintaan daripada ejen-ejen kita di China untuk mengendalikan kursus bahasa Cina. Jadi tak apa, kita memang akan benarkan dan kita menjemputlah sesiapa sahaja kan sebenarnya for that matter, sesiapa yang ada konten yang tahu dia punya kursus itu ada penerimaan daripada pihak masyarakat, boleh tawarkan di atas platform kita. Dan kita akan keluarkan micro credential under syarikat itulah, dan ada badge. Jadi sesiapa sahaja learners yang mengikuti kursus-kursus tersebut boleh memanfaatkan, sama ada untuk tujuan peribadi mahupun untuk di stack kan, ataupun ditindankan kemudian hari untuk mendapat satu kelayakan yang lain lah. Maksudnya sama ada kelayakan kompetensi, sijil kemahiran ataupun sijil kelayakan akademik. Itu tadi Puan cakap daripada program akademik kita unbundle kan? Betul. So mungkin satu platform tu adakah program-program yang kita panggil informal atau
non-formal something like Okey. Kalau yang program yang kita unbundlekan daripada program sedia ada MQA, dia memang formal lah sebenarnya kan. Dia macam belajar betul lah. Tetapi kalau yang informal ataupun non-formal ni, contoh kalau katalah kita buat kursus pendek, kaedah buat pastry for example. So dia tak nampak lah sebab kita tak ada kursus formal yang berada di UTM kan. Kita tak ada. Tapi itu adalah salah satu daripada kategori yang lain tu lah. Jadi sebab maksudnya orang mungkin nak knowledge je lah kan. Betul. Tapi bear in mind, kalau kita tengok dalam universiti lain ataupun pusat pengajian tinggi lain ataupun institusi pembelajaran dan pengajaran lain di Malaysia, mungkin dia ada certain certification ataupun sijil. Kata okey, kalau you dah pernah buat ni, you tak payahlah buat lagi dekat situ kan, contoh. Tapi at the end of the day dia dapat sijil. Jadi benda tu mungkin boleh berlaku lah. Dan kita juga boleh menjadikan ia sebagai kursus yang diakreditasi oleh MQA dengan cara mendaftarkannya melalui QVC. So UTM juga merupakan salah satu pusat QVC lah yang diluluskan. Jadi kalau katalah kita nak masukkan satu subjek ni untuk diakreditasi oleh QVC ni, jadi maksudnya dia quality verified lah kan, sama macam MQA punya. Kita boleh daftarkan dan juga sesiapa yang mengikuti kursus ni, at the end of the day, katalah kalau pun program itu tidak ditawarkan di UTM, dia boleh pergi ke universiti mana yang ada ditawarkan. Jadi dia bawalah that sijil tu, dia kata okey, saya dah belajar di subjek, jadi boleh tak dapat credit transfer? Sebenarnya boleh lah. It's as simple as that. So ini yang macam mana kita menyokong hasrat KPT masa zaman sebelum ni. Sekarang pun ialah kan, tapi masa daripada mula diperkenalkan tu, di mana pelajar boleh ambil subjek-subjek ni di mana-mana sahaja. So we are trying to support that aspiration. Terbantu diorang lah kan. Betul. Sebenarnya not only di Malaysia, tetapi di universiti di luar negara jugalah. Sebab saya ada tengok contoh macam culinary, diploma in culinary di salah satu institusi di France. Mereka disyaratkan sebelum nak masuk diploma dia kena ada sama ada sijil ataupun serta-serta subjek. Janji dah lalui proses mengikuti beberapa subjek ni, dia boleh dapatkan credit transfer lah, pemindahan kredit untuk diploma mereka. Jadi kalau katalah kita dah tawarkan di sini, sebenarnya pelajar yang belajar dulu di sini tu dia boleh bawa dan dapatkan pemindahan kredit. Bermaksud kos dia akan jadi lebih murah. Macam itulah. So kita memang menyokonglah all this, macam mana cara janji at the end of the day seseorang pelajar ataupun calon tu boleh dapat sesuatu yang dia inginkan. Betul tu Puan. So tadi kita daripada awal sampai sekarang ni kita dah bincang pasal pembelajaran fleksibel kan. So apakah apakah harapan Puan agar lebih ramai masyarakat di luar sana yang boleh kita kata join ataupun mengambil peluang pembelajaran fleksibel ini? Okey. Hasrat saya lah, aspirasi. Saya harapkan sangat kalau kita dapat mempromosikan peluang ini, sebab rasanya mungkin tak semua akan dapat capaian kan terhadap maklumat yang kita cuba sampaikan. Tapi saya harap sekiranya ada pendengar-pendengar yang tahu mereka yang berpotensi menjadi calon atau seseorang yang berminat tapi ada kekangan contoh keuangan, masa dan sebagainya, saya haraplah kita dapat menjemputlah semua yang berminat ini untuk mengikuti kursus-kursus kita. Tapi kalau katalah tak ada pun dalam perancangan yang terdekat untuk mendapat apa-apa kelayakan akademik, sesiapa sahaja boleh join our kursus-kursus pendek atau sama ada yang formal ataupun yang biasa-biasa, contoh macam mana nak masak contoh kan, kita jemput untuk mengikuti kursus-kursus kami, di mana platform ini juga kami akan perbaiki dari masa ke semasa untuk membantu learners supaya mereka nampak hala tuju mereka. Sebagaimana kita tahu biasanya lah, especially yang lepasan SPM dan sebagainya,
kadang-kadang kita pun tak tahu nak buat apa sebenarnya. Masa saya belajar dulu pun saya tak tahu saya nak jadi Betul lah apa. Jadi ayah saya yang dictate, kata okey ambil ini kan. Tapi dan saya rasa ramai lagi pelajar-pelajar macam itu, dan ramai juga keluarga yang mungkin parents dia pun tak tahu nak ambil apa. Betul kan. lah. Mungkin tak sure. Jadi kalau tak sure tak apa, ambil je apa-apa yang mungkin menjadi minat pada masa sekarang. Test dulu. Sebab kadang-kadang mungkin kita kata saya nak jadi accountant, tapi bila dah masuk daftar suddenly cakap saya tak boleh buat. Betul. Kan. Jadi why not you just use the teaser. Ambil kursus pendek ni, ambil dulu. Kalau berminat, then kita ambil lagi satu dan sebagainya lah. Jadi benda tu sangat fleksibel, at your own time, from anywhere, anytime kan. Sesiapa saja boleh belajar, ambil dulu. Bila dah nampak caranya, platform kami ada caranya untuk macam groomkan lah, maksudnya secara berstruktur kita akan cadangkan sebab you dah ambil kursus 1, 2, 3 ini, apa kata you tambah lagi sikit untuk dapat certain kelayakan dan sebagainya. So platform ini adalah sangat exciting, memang satu projek khas yang sangat akan memanfaatkan not only to UTM tetapi memberi peluang kepada semua masyarakat. Dan diharapkan lebih ramai masyarakat di luar sana, walaupun dalam keadaan kekangan kewangan, masa dan sebagainya, masih boleh menaik taraf diri masing-masing atau develop their own personal being lah kan, untuk tujuan masa depan. Okey Puan, harapan yang bagus lah agar lebih ramai yang dapat peluang ini, manfaatkan peluang ini. Okey, kepada para pendengar, kita tadi daripada awal sampai ke akhir ni kita faham apa itu pembelajaran fleksibel, apa itu peluang-peluang, cabaran daripada pembelajaran fleksibel ini. Mungkin pembelajaran konvensional yang biasa, kita ada cabaran dia, tapi masih diteruskan. Tapi pembelajaran fleksibel juga ada cabarannya. Tapi cabaran tu tak adalah terlalu mencabar. Dia exciting punya cabaran. Okey, dan juga pembelajaran fleksibel ini sebenarnya bukan satu trend tau. Mungkin lepas COVID kita sepanggil semua institut nak buat fleksibel. Tapi ini bukan sebenarnya. Dia sebenarnya satu peluang yang perlu diambil oleh masyarakat agar dapat meningkatkan karier, kejayaan masing-masing ataupun skill yang ada sebenarnya. Betul. Kan? So, saya rasa kita dah panjang cerita lebar kan. Betul. So, saya nak ucapkan terima kasih kepada Puan atas pandangan, pendapat ataupun pengalaman yang Puan ada berkaitan dengan pembelajaran fleksibel ini. InsyaAllah kita akan panggil lagi Puan di episod akan datang insyaAllah. Okey, kepada semua para pendengar, terima kasih kerana anda setia mendengar podcast Next On podcast kami ini yang dibahas oleh Space UTM. Okey, jangan lupa like, subscribe dan share video podcast ini supaya lebih ramai yang lagi akan dapat manfaat daripada Next On podcast kami ini. Okay, terima kasih kepada para pendengar. Saya Azlan Shah Karib. Semoga kita dapat berjumpa lagi di lain episod. Bye.